dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dah. Hai, musuh saya kat atas ni. Saya kat atap. Ni cakap dia apa-apa. Dekat nama saya. Hai, hai. Mengaji. Hai. Okey, ambil gambar. Satu, dua, tiga. Tak ada lagi. Ni okey. Okey. Satu, dua, tiga. Okay, testing mic. Okay, semua okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Boss Aiman TV. Jadinya hari ni kita didatangkan dengan tetamu khas . So minggu lepas yang video 2 latest yang terbaru ni ada Musa buat apa? Kita panggil apa? Cameo, kemunculan yang agak ni lah, terkejut lah, tak siapa expect kan, tiba-tiba dia datang. Jadinya Musa tu ialah sepupu kepada mereka berdua ni. So diorang pun macam minta nak masuk dalam TV juga, nak masuk dalam YouTube juga. So kita bagilah hari ni, kita bagi session khas. Kita nak temu ramah sikit adik-adik dia. So actually this one, nama siapa? Akil. Nama penuh? Muhammad Akil bin Muhammad Fuad Syabani. Okay, yang ini adiknya. Nama apa? Duduk. Okay, nama apa? Nama apa lagi sekali, dek? Nampaknya ada sesi malu di situ. Nama dia Al-Fakih. Okay, ini adalah anak pertama kepada kakak aku yang kedua, Kak Raihan. Yang Musa tu anak kakak yang pertama, Kak Shima. So ini anak dia yang pertama, anak yang kedua, anak ketiga dia kat bawah. Nanti kita akan panggil dia jugalah. So hari ni untuk sesi bersama Muhammad Akil. Buat ni sedikit biodata lah untuk korang guys. Biodata untuk korang. Akil ni merupakan seorang anak kelahiran tahun 2007. Takkan. 2005. Ya? Apa? Berapa 7 tahun. 2018 lah. 18 kan? So kelahiran 2018. Si saya, nama apa? Gagap di situ. Okay, kelahiran 2018. Bulan berapa? 3. Berapa bulan? 15. 15 hari bulan 3. Are you sure? Aku pun tak sure. So nanti kita check balik. So tahun ni dia dah masuk darjah 1. So darjah 1 bersekolah di mana? Siraj Abdullah bin Masud. Cakap elok sikit. Siraj Sekolah. Abdul Sekolah Integrasi Agama Islam. Okay. Jawi dekat Putrajaya Presin 11. Dia Presin 11. So dia impikan masuk sekolah integrasi Islamik. Parents telah memilih untuk hantar ke Presin 11 Putrajaya. Okay, nama guru kelas apa? Cikgu Nurin. Cikgu Nurin. Oh, Nurin macam nama adik aku . So dia ajar subjek apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Dia garang tak? Garang? Dia pernah marah Akil tak? Tak pernah marah Akil? Tak. Akil ni kira macam good boy lah. Budak baik lah. Dengar cakap cikgu semua kat rumah tak? Boleh lah, rumah baik . Okay, lepas tu kita sekarang akan pergi ke section kedua. Kita mengenali Akil ni. Okay, awak nama apa nama? Masih belum lagi? Masih belum ready guys. Okay, kita pergi ke section kedua. Encik Muhammad Akil. Iaitu Ramadan Trivia. Teka-teki Ramadan. Okay, Akil ready ke? Akil ready? No.
Okey. Mun bagi simple je. Umat Islam berpuasa di bulan? Ramadan. Mantap guys. Mantap kali. Bulan Ramadan. Alhamdulillah. Okey, yang kedua. Selepas kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan, kita akan memasuki bulan Syawal. Syawal. Alhamdulillah. Itu adalah di mana bulan kita meraihkan kemenangan 30 hari kita telah berpuasa. Okey. Pada bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Al-Quran. Wow. Kelahiran Sekolah Integrasi Agama. Encik Fakir, minta tolong lepaskan daripada set kami. Kelahiran Sekolah Agama. Akil mampu menjawab soalan-soalan seperti itu. Alhamdulillah. Okey Akil, sedia untuk tahap kedua yang lebih susah? Are you sure? Okey. Berkaitan bulan Ramadan juga. Okey. Apakah solat yang kita lakukan di malam hari selepas solat Isyak yang ada di bulan Ramadan je? Tarawih. Terawih. Alhamdulillah, solat tarawih. Solat tarawih ada berapa rakaat? 8. 8. Dengan? 8 dengan 20. So usually kadang-kadang kalau ikutkan Nabi buat 8. Cuma 20 tu disebabkan kita nak memanjangkan, sebab Nabi punya 8 tu sama dengan dekat plus minus lah, sama dengan 20 rakaatnya. Mungkin Akil nak menceritakan serba sedikit lah, berapa lama dia dah puasa ke, apakah perjalanan puasa dia, apakah cabaran dia sebab tahun ni tahun pertama dia berpuasa. Okay, Akil mungkin menceritakan sikit pengalaman berpuasa pada tahun ini. Seronok ke? Saya berasa sangat seronok. Akil pernah seronok kat sekolah, tapi Akil rasa penat. Akil berasa penat. Tapi seronok tu seronok sebab sekolah ke seronok sebab puasa? Sebab puasa. Apa yang menyeronokkan di bulan puasa ni? Ya Allah, hitungku. Okay, mungkin Sebab rehat. sebab rehat. Sebab dapat berehat. Maksudnya waktu rehat tu dapat bermain dengan kawan-kawan macam tu lah. Itu tak juga? Diangkut. Okay. So itulah serba sedikit pengenalan kepada Encik Akil. Jadi Encik Akil dah bersekolah berapa bulan? Saya pun tak ingat. Saya pun tak tahu. Tetapi dah masuk beberapa bulan lah. Jadinya tahun ini sudah bermula dan kami mengucapkan selamat maju jaya kepada Encik Muhammad Akil menempuhi Ramadan pertamanya serta darjah satunya. Okay, Encik Muhammad Akil, terima kasih kerana berada di set bersama kami. Sebagai tamu jemputan, kami mengucapkan terima kasih kerana menerima jemputan kami lah. Okay, so ada apa-apa satu dua kata kepada peminat anda? By the way, peminat wow. Satu dua kata untuk peminat anda. Okay, saya interpretkan lah daripada apa yang dia dah cakap daripada mata tu. Dia cakap selamat berpuasa kepada semua dan jangan tinggal puasa. Okay, itu saja daripada kami. Fakir, masuk sini. Tak nampak? Tutup ke? Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ni kenapa ni?
Nyam. Ni boleh masuk lah Encik pun.